Nama bukan nama sebenar lah. Nama Boleh. Wahab. Okey, bukan nama sebenar. Apa Okey. Wahab nak tanya soalan? Silakan Abang Wahab. Pertama kali, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Wahab sihat lah? Alhamdulillah Ustaz. Alright. Saya dengan isteri saya Ustaz. Saya duda, dia janda. Okey. Okey. Ngam lah orang kata ngam lah yang tu. Saya ada anak, dia pun ada anak. Sempoi. Okey. Di awal perkahwinan dulu, Alhamdulillah. Tapi lepas lama kelamaan, satu masalah. Masalah yang macam mana tu? Saya boleh terima anak-anak dia, tapi dia tak boleh terima anak-anak saya. Okey. Okey. Satu ketika dulu, saya kerja di Singapura dulu, masa tu memang gaji banyak lah. Kan? Bila masa berganti masa, sekarang ni saya susah. Memang saya kerja sebagai driver, kira cukup-cukup pakai je lah. Okey. Saya dah dapat dah sekarang Ustaz. Tapi bila berlaku pergaduhan, hingga saya dijatuhkan maruah saya, dia terasa dia macam-macam Ustaz. Allah. Dia tak faham. Demi anak Ustaz, saya sengaja saya dah anak seorang. Jumlah semua anak abang berapa lah ni? Anak saya 5 orang, anak dia 4 orang. Lepas tu ada anak seorang lagi, 10. Dah tak? 9 dah. Okey, abang. Ya. Macam ni lah. Saya tahu abang melalui kehidupan yang luar biasa. Dan daripada abang buka mulut tadi, abang kata pada awal semua elok. Saya tahu yang tu semua kenangan yang indah untuk abang. Yang tu saya rasa abang tak dapat lupakan benda tu no? Dia punya keindahan dia. Betul tak? Rasa macam mati hidup semula, betul? Untuk pengetahuan Ustaz, kami dah beberapa kali, kami bukan bercerai, cuma kami berpisah. Duduk tak sebumbung orang kata. Lepas tu bila sampai satu masa kami baik balik, lepas tu gaduh balik, baik balik, gaduh balik. Begitulah berurusan sampai sekarang ni. Baik. Baik. Itulah cerita dia. Kami tolong bantu abang. Kami try, saya cuba abang boleh? Cuma isu dia macam tak jaga pasal suami. Dia saya suap anak saya, suap menyuap saya, semua dia buat kan. Allah Akbar. Jadi saya marah. Dia tu pasal apa hang buang? Dia kata CJ tu tak penting, kita ni, kita dah tua-tua ni, tak perlu CJ. Boleh pula macam tu. Okey, abang saya nak tanya lah, abang marah dia ada tak abang sampai ternaik tangan ke, ada tak abang? Saya tak pernah naik tangan dia, pasal tumbuk dia, pasal tumbuk dinding. Ini dia lelaki handsome. Ini dia handsome. Ustaz, macam mana Ustaz? Benda tu tak berdosa ke buat pada suami? Dengan jawapan Ustaz Don ya, Baik, okey. Ya, okey. Sempoi. Yang pertama sekali, kita bagi tahu kepada semua pemanggil kan, terutamanya orang lelaki, kalau rasa nak luah, mai telefon kat kita punya Don't Give Up. Luah kat kita, kami nak dengar. Kita tak akan kata siapa betul siapa salah, tak mau. Kita nak jadi tempat orang luah mai cerita kat kita. Betul? Betul. Ini pun jarang dengar luahan lelaki. Betul. Jadi macam mana Ustaz? Okey. Saya tak boleh dengar isteri kita buat macam tu. Bila kita dah tak ada duit, dia hina kita. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Baik, kita sekarang ni ada 2 cerita lah. Tadi perempuan, ni lelaki pula. Okey, baik, kita cerita macam ni dulu. Pertama, kita start daripada awal balik. Pertama, abang dalam keadaan duda, kak dalam keadaan janda. Maknanya mungkin berpisah. Sebab kalau dia bukan pisah kan, dia bercerai hidup kita katakan. So bila berpisah tu maknanya dua-dua berpisah, so dua-dua bertemu, Allah temukan. Macam mana Allah yang memisahkan, Allah juga yang menemukan. Kita kena adil jangan bila temu je Allah, ataupun bila pisah je Allah. Hak bertemu dia tak kira. Tak boleh macam tu. Bertemu berpisah Allah bagi. Clear satu. Yang kedua, kedua-duanya ada zuriat yang Allah bagi. Maknanya apa? Allah bagi kita jadi tanggungjawab. Apa akhlak kita esok akan dicontohi oleh yang bawah kita. So maknanya segala perbuatan mesti kita kena berhati-hati. Dan salah satu langkah-langkah berhati-hati macam ni lah. Tanya hukum hakam, apa perlu saya buat, tindakan apa saya perlu ambil. Cantik. 2 dah clear dah. Cantik dah. 3,
berlaku permasalahan. Okey, first kita kena start balik daripada awal. Masa dulu berkenalan, masa awal dulu, apa tujuan utama? Hak ni mesti kena clear. Sebab pertama kita kena bagi tahu dalam perhubungan Nabi dengan isteri-isteri Nabi, ramai-ramai 12 orang tu, ada satu yang Nabi biasa berpisah. Nabi biasa berpisah dengan isteri Nabi yang nombor 4, Sayyidatuna Hafsah, anak Sayyidina Umar. Nabi biasa berpisah. Tetapi Allah turunkan firman Allah balik, meminta Nabi untuk kahwin balik sebab dia adalah perempuan yang baik. So maknanya berpisah ini sebenarnya adalah salah satu jalan penyelesaian juga. Okey, tapi dia bukan hanya berpisah, duduk ngangar lagu tu atau buat masing-masing kerja. Tak boleh. Dia kena berfikir macam mana nak menyelesaikan masalah. Dia mesti kena macam ni, apa istilah dia? Di sekolah kita belajar, kemudian kita ambil ujian. Dalam kehidupan Allah akan uji kita untuk dapat pembelajaran, untuk mendapatkan pendidikan. Selagi kita tak dapat pendidikan, selagi tu kita akan diuji benda yang sama. Okay, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau kita pendek dengan cerita Ustaz, sebagai seorang perempuan, berdosa tak berdosa? Oi, sabar ni cepat sangat. Tak boleh. Macam tu. Saya tak boleh dengar lelaki menangis. Dia tanya soalan, dia nangis. Dia sedih. Betul. Tapi jangan sebab mesti dia sayang ke isteri dia juga. Kalau dia tak sayang, dia tak telefon kita. Sebab tu dia kata dia tak pernah jentik, tak pernah isteri dia. Walaupun isteri dia buat macam tu. Betul. Tapi jangan cepat. Kalau kita kata isteri dia ke neraka, orang perempuan kan saya dah sebut, dia tak akan jawab soalan di sana, melainkan 4 orang lelaki kena berdepan dulu yang menjaga seorang perempuan. Seorang perempuan ni tak akan dipersoal dan dipertanggungjawabkan untuk ke neraka straight lagu tu, melainkan selepas ditanya kepada bapa dia, selepas ditanya kepada saudara lelaki dia, selepas ditanya kepada suami dia, selepas ditanya kepada anak lelaki dia. Pas dah jawab semua ni, dah lepas tangan dah, barulah dia jawab sendiri soalan dia. Jadi nasihat kita, abang, kakak, please start balik daripada sembahyang berjemaah. Dan bagi sembahyang lama. Ni kita nak pergi sembahyang tarawih ni. Ni dah nak sampai tarawih, betul tak? Lagi sebulan lebih kan? So buat balik daripada awal balik. Jangan kata siapa betul siapa salah, tak mau dah. Start balik daripada awal sembahyang berjemaah. Bangun sembahyang subuh tu, kunut sama-sama dulu elok. InsyaAllah Allah akan atok balik kehidupan. Wallahualam. Sempoi makin hari makin menjadi-jadi dia punya ni sempoi. Nak isu rumah tangga sekarang. Biasalah. Memang bila-bila dia macam ni. Isu rumah tangga sentiasa ada. Akhir zaman ni Nabi yang sebut secara terang-terang. So bila kita terima benda macam ni, kita tahulah betul we on the right track lah. It's good. Ada